Saya sebenarnya dulu sebelum masuk tentera ni, saya bercita-cita untuk menjadi lawyer. Oh, Nasib baik saya tak jadi lawyer buruk. kembali episod ke-6 Ngopi Lok. Bersama Fir Afandi dan Husnai Syam. Yes. Bersebenar dengan Hari Sarawak 22 Julai 2026. Betul. Seluruh rakyat Sarawak itu bercuti. Dan seluruh rakyat Sarawak itu menyambut dan mengenang kembali hari istimewa bagi kita rakyat Sarawak. Selamat Hari Sarawak, Husnai Syam. Selamat Hari Sarawak kepada semua Sarawakian dan juga Farah Fandi. Of course. Bila cerita pasal Hari Sarawak tu, selain daripada pergi ke Tasik, selain daripada ada keluarga ngembak anak bini ataupun suami ke shopping mall ke, kita sebenarnya hampir lupa sebenarnya, especially macam generasi baru macam kita tu sebenarnya. Mesti kita tahu apa sebenarnya Hari Sarawak. Mesti kita tahu sebenarnya di sebalik pengorbanan orang dahulu kala sampai 22 Julai tu dilabel sebagai tarikh yang sangat istimewa untuk kita di Sarawak. Betul. Tak tahu apa sebenarnya cerita saya tahu. Coba kita cerita sikit. Ambil banyak kita. Siapa kata banyak? Kami pun Gen Z juga. Okey. Mengaku. Jadi untuk hari yang sangat istimewa untuk kita di Sarawak tu, kita akan bersama dengan seorang tetamu dan insan yang sangat istimewa. Benar. Bersama dengan kita itu yang sebelum tu boleh kata orang mungkin tak pernah dengar Husna, frasa macam tanah tumpah darahku. Itulah yang selayaknya diberikan kepada tetamu kita. Dan kita semua bermasa kita nak menjemput dan mengalulukan tetamu yang bersama dengan kita pada hari itu, Lieutenant General Bersara Datuk Stephen Mundau bersama dengan kita. Selamat pagi, salam sejahtera. Good morning. Datuk. Good morning, selamat pagi. Selamat Hari Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Yes. Saya nak tambah sikit lah sebenarnya. Sebenarnya dengan Hari Sarawaknya. Sebenarnya 22 Julai ni Hari Sarawak. Tetapi 31 Julai adalah Hari Pahlawan. Dia dalam suasana ataupun masa yang sama. Jadi bagi kita bekas tentera dan sebagainya dan juga tentera, kita anggapkan Hari Sarawak dan Hari Pahlawan ni dia bergabung menjadi satu tarikh yang sangat-sangat istimewa untuk kita, ya. Apapun saya ingin kenalkan diri saya sendiri dulu. Saya Lieutenant General Datuk Stephen Mundau, Bersara tahun 2019. Saya masuk tentera 1979 dan berhenti 2019. Dan sekarang ni saya masih lagi berkhidmat, masih lagi berkhidmat bersama dengan kerajaan negeri di Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar. Jadi perjuangan masih lagi berjalan, masih lagi belum selesai. Jadi apapun, terima kasih kerana menjemput saya untuk bercerita sedikit tentang Hari Sarawak. Yes. Dan seperti yang kita tahu, Datuk adalah merupakan anak imam pertama di Sarawak yang mencapai pangkat Lieutenant General 3 bintang dalam ATM. Ya, syukur. So bila diberi pangkat itu Datuk? Tahun bila? Saya ingat Datuk 2014 kalau tak silap saya. Sebagai Lieutenant General. Sebagai Lieutenant General 2017. Sorry, peringatan tu tak berapa. Ya, saya dinaikkan pangkat ke Lieutenant General 2017 dan pencen 2019. Itu adalah opportunity untuk saya memerintah apa yang kita panggil Army Field Eastern Command ataupun Medan Timur, pemerintahan Medan Timur untuk darat, which include Sabah, Sarawak dan Labuan. So
Tapi macam Datuk sendiri, Datuk berkhidmatnya di Bumi Kenyalang ataupun berkhidmatnya di luar Bumi Kenyalang? Jadi, saya punya headquarters di Camp Harrison. Camp Maratuang. Oh, betul. Maratuang, dan command itu dia command Sabah, Sarawak dan termasuk dengan Labuan. So we were stationed here. The headquarters for Medan Timur adalah di Sarawak. Tetapi dia command over Sabah dan segala daratan darat yang ada, Yang dijaga lah. yang dijaga. Yelah, sekarang bila kita tengok kembali Datuk, mungkin zaman dulu apabila dapat menjadi askar, kan, menjadi bekerja sebagai unit beruniform, mungkin salah satu kata orang pencapaian tertinggi. Tapi sekarang kalau kita tengok anak-anak muda sekarang, masih ada minat ke Datuk bagi anak muda untuk menjadi khususnya sebagai seorang askar? Jadi askar. Pandangan Datuk. Saya rasa ramai lagi yang Masih ramai, especially Sarawakian. Saya rasa banyak anak-anak muda kita masih lagi yang ingin menjadi tentera, ya, berkecimpung sebagai seorang tentera. Saya nampak ramai. We got a very good response apabila kita membuat recruitment dan sebagainya, sehingga ramai yang kena Tapis. kena tapis dan kena kita delaykan untuk ini. Pemilihan. So minat tu memang ada, dan semangat patriotik tu daripada anak Sarawak ni memang Masih Kuat lah. tinggi kalau dibandingkan dengan also negeri-negeri yang lain. Ya, so ramai yang respon apabila kita buat recruitment di Kuching, di Sibu, di Miri dan sebagainya. Masih Faham. banyak yang minat. Dulu macam Husna sendiri Husna ada satu cita-cita lah kata orang. Dia dapat Tapi tentera itu juga. pencapaian. Ya. Betul, tentera udara. Oh, Tapi disebabkan berat badan. BMI. Betul. Kan Tinggi. tentang udara Paskau kan? Ya, Kan, ya. Paskau. Betul. Pascal ada Special Forces of the udara. Betul. Tapi jadi tentera udara, adakah perlu memberanikan diri dengan ketinggian Datuk? Ataupun benda tu boleh dilatih sepanjang it is one of those qualities ataupun kebolehan ataupun kemahiran yang perlu ada daripada kita. Ambil seorang askar je, bukan tak kira dia navy ke, tak kira ke dia udara ke, ataupun normal army, ya. You must be able to tidak takut pada tempat yang tinggi. You may be climbing trees, you may be ini, and mungkin ada jurang, terrain yang susah dan ini. So you cannot be ini. Satu lagi, you must be able to swim. Because you akan melintasi sungai, you akan terjun ke laut, you akan ini. So these are all the qualities. And most on top of all this, you must be able to be cergas, fit. Fit, You must betul. be fit. So if you're not fit, and then you tak boleh berenang, you tak boleh takut ke tempat-tempat yang tinggi, then it is very difficult to latih you sebagai seorang tentera yang terlatih. So you need that skill, you need that attitude untuk menjalani latihan and go through the process. kiranya mesti dah ada macam gifted punya keberanian tu sebenarnya. Yes. Sebab tak semua orang ada keberanian. Saya sendiri Datuk, kalau ditanya, saya takut dengan ketinggian. Saya takut berada di atas laut, air, sungai. Yeah. So siaplah kami jadi tentera. No, but you can be, you boleh dilatih. Dilatih. Tidak Tapi seperti, macamnya Datuk, But it takes time. walaupun dilatih, mungkin memang tidak dapat. Memang tidak. nasib lah. Tapi saya boleh masih jadi tentera, tapi tentera dalam camp dia Datuk. Yang mungkin menjaga kebajikan tentera yang berperang. Saya lah. Bagi doktor. Macam saya Datuk. Saya agak sinonim dengan ketenteraan selepas saya berkahwin lah. Sebab ayah mertua saya pun Bekas tentera. tentera bersara juga. Tapi dia bersara di Mindef. Okay. Di Mindef sebab dia orang Semenanjung lah, orang KL. Yes. So saya rasa tapi dia kenal dengan Datuk. Ya. Dia kenal dengan Datuk. Dia ada sampaikan salam kepada Datuk. Nama ayah mertua saya Abdul Aziz. Pangkatnya?
Itulah saya lupa. Okay. Saya pangkat bini saya tahu. Saya lupa. Dia kenal Datuk, dia pernah jumpa Datuk sekali apa semualah. So itulah seorang tentera, dia memang seorang tentera. Yang saya paling suka sebab apa, kalau saya balik KL dengan anak bini saya menziarahi mentua saya, masa tu sangat-sangat penting. Dia punya masa very punctual. Betul. Itulah seorang tentera. Disiplin dia. Benar. Dengan baju dia dah gosok seminggu dah siap baju dia untuk dia pakai pergi hari ni, dia pakai baju ni dah seminggu sebelum dia dah siap gosok-gosok dah. Saya macam ini memang betul-betul disiplin. Betul. Si dinafikan lah because Husna punya datuk sendiri pun askar juga. Dekat Camp Henderson. So anak-anaknya memang sejenis yang punctual. Bila bab treka baju ete yang benar sekali Tegas lah. soal tegas lah. Yes, and then lines luar ya. Weh, yang mesti sama. Mahal. Tidak boleh keluar daripada line. Betul. Yeah, of course, timing is very, very, very important. Betul. Di dalam tentera. Macam saya ingat Or even in any other way of life. Macam saya ingat Datuk kalau masa Datuk masih bersama dengan tentera dulu Datuk. Seawal jam berapa bangun Datuk setiap hari? Pukul 5, then by pukul 6 kita pergi buat latihan. Dah latihan physical training, yeah. That is the daily life of a soldier actually. Termasuklah pegawai dia. Because we all got to train together, we all got to run together, we all got to exercise together. That's you got to keep your fitness. You got to wake up early in the morning, by 5 o'clock, get yourself ready. Pukul 6 dah terpacak dekat Padang Kawan or wherever you are. Then you run through the obstacle drill, buat exercise and until about ni. So you got to get up early. So which means to say you got to have a good rest before the next day lah to be able to recover. Pernah tak Back to timing. Back to timing. Timing is very, very important in military operation. Okay, you tak boleh lambat. For example, if one of us, you are late today, then we got to wait for you. So our mission will not be accomplished. We will difficult to accomplish our mission. So everybody must be on time. In fact, you have to be there. And the one that we practice is you have to be there. Kalau ada mesyuarat tu, you must make sure that 5 minutes before you are there already. Listening. Bukan you come in 10 minutes later and you say, traffic jam. Tak boleh. No, it's not accepted. So you have to be on time. Because while in war, for example, ataupun kalau ada krisis dan sebagainya, everybody must start that thing on time. Itu yang kita panggil the X hour. X hour is something that kita katakan kita start pukul 12, bermakna dia mesti start pukul 12. Sebab benda tu telah dirancang. Dan dia dirancang akan habis pukul berapa dan sebagainya. And everybody have to be there to play their part. So timing is very, 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 very important. Crucial lah. It's very crucial Betul. for us in the military. Betul. Macam Datuk sendiri pernah tak macam terlepas bangun untuk physical training? Ada kala. Ada. Betul ke? Ada. Dia punya hukuman tu. Yes, sometimes the alarm clock, we don't use this before kan, dia pakai yang tu dulu Jam. dia terlupa. So kadang-kadang you also ni, but you got to make up for it. So you got to rush lah, lari lah. Tapi betul-betul memang hukuman dia memang berat. Memang berat. We are trained in such a way that even if you miss the time, for example, we are trained like us. We are trained by the dekat overseas dan sebagainya to punish yourself. And that's what you denda diri sendiri you. And that is integrity and timing. Because saya lambat, okay, I'll take some extra drill to drill dah. Inilah. So, you do some cuci toilet ke, cuci ni. You punish yourself because you are late. Your commander will not tell you, you sebab lambat buat kerja extra drill ataupun cuci toilet. Tak ada, dia takkan memang. You as an officer, you as a soldier, you know that you are late, you punish yourself. That is the principle. You get it? What I mean? Ya, betul. Kena bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab dan kita you rectify it. You must rectify it. So that you do not do it again. And that is what discipline is all about. Betul. It relates to, again, integrity. Bermakna dia, if you don't submit your assignment on time, and then you got to fast track lagi lah.
You go to double up. We call it double up. Mana you go fast track lagi lah untuk catch up. Tapi Datuk yelah, seawal usia muda sampailah bersara, berkhidmat sebagai seorang tentera. Bayang kalau Datuk tidak memohon sebagai seorang tentera, Datuk rasa Datuk sebagai seorang apa di masa muda? Kalau bukan tentera lah pilihan Datuk. Saya sebenarnya dulu sebelum masuk tentera ni, saya bercita-cita untuk menjadi lawyer. Oh, Nasib baik saya tak jadi lawyer buruk. Sorry lah, my lawyer friend. Tak nasib baik. You know what happened was, I wanted to be a lawyer. Okay, that time kan di Sri Aman jarang ada lawyer. So I was tetapi before dilepas daripada when the result form 6 tu keluar, saya memohon kerja polis, land and survey, you name it, semua saya apply. Tapi secara kebetulan di military campus, menduga macam ni, saya terus dapat. And the following month or later, I pergi buat latihan pegawai kadet di Port Dickson. Okay, so it was there already, saya rasa 3 bulan. Then only di university punya, Auckland punya university, dia punya tu call me. Tapi masa tu pala pun sudah, dah botak, dah kena ni, dah kena lanyak, dah ready ni. So I said, and then I was also offered to go overseas, cadet training di Australia. Wow. So one of those few were chosen. So nak patah balik tu agak ni lah. So that was why I didn't make it as a lawyer lah. Tak dapat. So ended up being a military officer. No regrets because masa dalam tentera pun there are a lot of military law yang we got to go through dan sebagainya. And as a commander, you are also a commander, you also a judge, you also because we got we got court martial, we got we got to bicarakan budak-budak yang nakal, bicarakan budak-budak yang absent, bicarakan budak-budak yang terlibat dengan so that you still have that part of as a commander, you also deal with the law, the military law lah. So that's it. Pernah sih benda pengalaman yang Datuk si pernah lupa sampai Datuk? A lot. One of it. Yang paling manis Datuk? Yang paling manis sebagai seorang tentera yang Datuk mungkin itulah kenangan yang saya akan lupakan sampai sekarang. Yang paling manis dia untuk dinaikkan pangkat lah. Because I was very very fortunate in a lot of way. As I said, my career is not very glamorous lah. Tetapi saya dinaikkan bila masuk askar tu, bila masuk tentera, saya bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai memerintah, a battalion commander. Because itu yang kita nampak apabila kita masih ada sekolah lagi kan. Betul. Dekat camp Pakit tu ada satu battalion ranger. And dia ada CO dia. CO is the commanding officer plus all the other officers. So kita pun bercita-cita untuk ni. We do not know yang ke atas tu. Jawatan-jawatan yang lebih tinggi lagi daripada situ tu kita tak nampak. So saya bercita-cita untuk menjadi the commanding officer sahaja. That was my dream. Tetapi once you are inside there, then you nampak ada jawatan yang lebih tinggi. And so I was promoted to be eventually I was promoted to be a CO of commanding officer. Okay. Lepas tu as a brigade officer in Sibu, and then Panglima 1 Division in Kuching, and Panglima Medan Timur. So these are the sweetest moment lah. I mean, which I think is God's gift. Yeah. And you really appreciate it. Kenangan yang lain tu banyak lah. But those are probably the sweetest. Yang paling indah tu. Paling indah. Yeah. Saya ada beberapa macam soalan yang kawan saya ajukan. Dia cakap macam ni. Nak jadi tentera ni mostly banyak orang nak, Datuk, tapi ada yang tak sanggup sampai tahap untuk berpisah dengan anak isteri.
True. Itu antara pengorbanan yang tidak didendang True. sebagai seorang tentera. True. Kan Yeah. macam mana Datuk ialah untuk menangani rasa itu, dan apa pesanan Datuk kepada yang ingin nak menjadi tentera tetapi ada rasa risau sampai tahap macam tu, Datuk? Sebenarnya tak ada masalah. Kalau kita, sebab tentera dia ada facilities untuk membawa you punya keluarga sebenarnya. Biasalah orang Sarawak kan kahwin sebelum dia masuk tentera, dia boleh bawa family dia ke Semenanjung ataupun ke Melaya untuk berada di dalam camp. Facilities tu ada. Facilities tu ada quarters, ada rumah, ataupun kalau tidak ada rumah tu dia boleh sewa dekat luar. So no issues actually Untuk berjauhan dengan family. jauh daripada family. Ya, mungkinlah you akan berpisah daripada you punya ayah, mak dan sebagainya kan. Macam saya kan, family saya ada di Seri Aman. Okay, I've served in Semenanjung for almost about 36 years. Wow. Yeah. Wow. So I'm there. Sebab the facilities are there. Hampir separuh usia Datuk dihabiskan di tanah Semenanjung, betul? Actually 3/4 of my day. That's why I know Semenanjung better than Sarawak. Some of Sarawak jalan dia saya ni because I serve here towards the end of my career saja. When I was the brigade commander, 9 brigade in Sibu, and then 1 div tu baru saya kenal lah lorong-lorong back lane of Kuching. Sebenarnya saya sometimes I get very lost. Jadi nak datang ke sini tadi pun saya rasa Lupa ingat. lupa. Nasib baik ada Waze kan. Itulah. Bayang. Kita buka West. Tapi macam Datuk Zivan Mundau, antara yang bagus dan yang Usna sebab apa, orang duduk marit nak tentera especially dia dah pakai Waze. Betul. Semua bahap dengan kompas atau? Yes, Kompas. We work with Kompas and we work with this map. Which is something like Waze. Tapi lebih manual lah tu. Lebih manual. Yeah. Macam ni pun angkat kompas macam. Memang ada belajar lah. Memang bukan senang saja. North, east, west, south. Dia ni kan, that way is always north, that way is always east, west. Then you kena tengok matahari terbit. Matahari terbit dekat mana? Matahari terbit dekat Timur. on the east. It sets on the west. So if the mata panas tu pusing macam ni, kan? Then you know the east, west, there must be north. There must be south. That's how you survive in the jungle. Because kat jungle tu kadang-kadang you punya kompas berpusing. Yes. Pernahkah Datuk mengalami? Yes. Itu kadang-kadang orang kata banyak hantu dekat hutan. Tapi sebenarnya tidak. You punya because of mineral, because of your kompas tu dia magnetic dia tu tak ni, ataupun dia akan lari. So you have to be very careful also. So you got to use your Life hacks lah. jungle survival skill to be able to okay? Di mana matahari terbit, di mana dia terbenam, so you will know north and south. And then also kalau you tengok dekat pokok pun, lumut tu dia akan tumbuh di sebelah mana. So you should be able to know daripada situ, kan? Sampai tahap lumut tumbuh begitu. These are Petanda tu. tanda. And that's how our Iban Trackers, the Sarawak Rangers, that's how they survive. That's why they are the best jungle fighters. Betul. The jungle fighters and accepted and recognized by the British. Under this that kita ni macam sama Gurkha because we can survive in the jungle. Bercerita pasal Sarawak Rangers, Datuk. Even saya punya ayah mertua pun cakap Sarawak Rangers memang terbaik. Dan sekarang masih wujud tak, Datuk, Sarawak Rangers? No more. We have now, ever since we became masuk Malaysia, kita ada Malaysian Rangers. But they are basically the same. Basically the Tapi same adakah organisation dia. Dulu Sarawak Rangers hanya Sarawakian saja yang boleh berada dalam Sarawak Rangers. The first battalion. The first battalion ranger was but they were not Sarawak Rangers. Sarawak Rangers ni ditubuhkan masa James Brooke. Dia ambil orang-orang kita Sarawak saja untuk sebagai that is true. Apabila kita ubah kepada Malaysian Ranger, then we have the first battalion
yang kita form was daripada Sarawak. Second battalion was formed daripada orang daripada Sabah. Third was a mixture, dan so on lah. Dia macam tu. But yes, it was true that the Sarawak Rangers dulu James Brooks time dia ambil orang kita, ini bekerja untuk menjaga dia punya kubu dia. So that's why they are called the Fortsmen, FORTS men. Orang yang jaga kubu. Orang kubu lah, orang jaga kubu lah. Untuk jaga dia as a guard, as a untuk jaga Mak Saleh ni. Jadi ni, so we are the one who guard the ni. That's why our history goes right back to when the Brooks was here. And kita pun banyak di setiap bahagian ada kubu kan. Betul. Ada kubu Fort Emma, Fort Alice, Fort Alice di Seriaman, Fort Sylvia di Kapit, Fort ni dan Fort apa lagi yang sini Fort Margarita. Fort Margarita. So those are the kubu yang dibuat dulu, dan kita yang tolong jaga kan, as a soldier. Macam Ustaz sendiri first time sebenarnya Ustaz dengan Malaysian Rangers. Yeah. So and Sarawak Rangers also was involved masa Brooks time during the expedition. Banyak expedition, walau tidak banyak dituliskan, but they become the part of the forces yang pergi ekspedisi ke Ulu Skerang, ekspedisi ke, they are very much involved. Macam Husnadi dia Gen Z lah tu. Betul. So Gen Z. Dia orang muda. Kami late millennials, early Gen Z. Jadi Gen Z ni dia kurang kenal sikit Sarawak Rangers, Betul. Malaysian Rangers. Power Rangers dia kenal lah tu. Betul. Ya. Power Rangers. Dapat, there's a lot of material coming up now, and now it is so easy. What you need to do is probably look at type Sarawak Rangers, and you'll get the history. Betul. Tapi adakah macam Malaysian Rangers yang sama dengan askar-askar yang sidaknya pola? Datuk. Oh, okay. Kebetulan nak ambil tak? Lain jawab apa, Mek? Dia tanya, adakah Malaysian Rangers Dia macam sama ke dengan macam tentera-tentera yang lain? di bawah ATM? The Malaysian Rangers, they are the same. They are normal infantry. Yang kita ada 10 battalion sekarang ni. 10 battalion, satu battalion dalam 700-800 orang lah. They are basically the same, sama juga macam askar Melayu. Dia punya dia punya organisasi adalah sama, more or less the same. They are different type of infantry battalion also. Dan tetapi dia punya bangsa tu lain. Macam askar Melayu totally Melayu saja. Untuk yang Rangers ni kita we are mix. They are Malays, they are we are very very multiracial. Sama macam kita di Sarawak lah, kita ada Melayu, kita ada ni, kalau agama tu kita ada Muslim, kita ada Christian, kita ada Hindu. Dia berbilang bangsa lah. Berbilang bangsa, berbilang Itu keindahannya bila berada di Sarawak dan Malaysia. Right. They are very much like when you are in Sarawak. Yes, kita ada, semua orang ada. Orang Hulu ada Cina pun ada, India pun ada. Tapi saya suka satu benda pasal tentera ni, Datuk. Saya paling suka sebab apa, Datuk? Sebab tak kisah mana saya pergi, bila terjumpa dengan tentera ni, dia tak kisah dia apa bangsa saya pun, Melayu ke Iban ke, Cina ke, Bidayu ke apa sekalipun, dia orang berkomunikasi sangat Telus. Bukan sangat telus, sangat keharmonian dia sangat lain macam. Tentera ni tak kisah apa bangsa, tapi apabila di bawah satu organisasi tentera, dia orang ni macam kekeluargaan adik-beradik dia lain macam. Itu yang saya nampak tu. Yeah, that's true. That is because we are trained to be mission dia jadi satu tau. Jadi satu. Walaupun pelbagai bangsa tapi as satu. I said tadi lah, macam timing tadi kan, you can't afford to not be together. Tidak sama sugulai sejalai. Betul. You go back to the kita punya sugulai sejalai. Because we will be facing an enemy. The moment you slack sikit, you do not do your work, you do not function, then that may cost us to be defeated. So we are mission oriented kind of so everybody have to play their part, and we mesra dengan each other. We understand each other. Betul. We kalau you batuk
Kalau malam tu pun kita tahu siapa yang batuk. So you know each other. You know each Very other well. punya strength. You know each other punya weakness. So when you launch an operation, or when you launch an serangan, for example, dan sebagainya, you are there together. You know the strength. You know that they are with you. Itu dia punya esprit de corps. Betul. The esprit de corps is what we always work on. So even ayah mertua saya pun boleh bercakap Iban sikit sebab dia pernah berkhidmat di Sibu satu masa dulu lah sebagai seorang tentera kan, berada di Sibu, pernah berada di Song, dia cakap. So culture Sarawak ni dekat juga dengan dia cakap. Yes. Those from Semenanjung, they also learn fast. Yes, those soldiers, yang Indian soldiers, Chinese dan sebagainya, they can assimilate and align themselves very fast. Dengan cepat, to us. betul. Dia memahami kita punya Culture. memahami kita punya kepercayaan, memahami kita punya keadaan dan sebagainya. So they can actually quite say what you like. Even the people daripada Semenanjung memang banyak dia bersama-sama dengan kita lah, berkorban Betul. dan Betul. sebagainya. That's They have why- us. You can't deny the fact. Betul. Sebab That, dia ni. saya paling ayat yang paling saya selalu dengar ayah mertua saya cakap Scott. Dia panggil kawan dia Scott. Scott itu saya Squad is squad. Squad. Squad is squad. Mana dia group. Dia a group of 10. Let's say for example kita dilatih sebagai recruit kan. Kita panggil kita ni squad. Squad ni dalam bahasa Melayu dia. Squad, SQUAD is dalam bahasa ni, which mean to say you are a group of the same group lah yang dilatih. Of the same group, maybe of that same age group ataupun the same race, the same kumpulan. That you may be given certain mission. Then there are 10 of you, so you are the one kira squad lah. Kita ni macam adik-beradik lah. Yalah. Adik-beradik. Sebab within biarlah. one family. Husna, bila Husna tengok mana-mana askar yang daripada Semenanjung masukkan dekat Sarawak, Husna dah macam dah macam dah set dah. Jatuh cinta. Bukan jatuh cinta. Macam rupa sidaknya pun dah rupa orang Sarawak. Memanglah. Macam hilanglah ke Semenanjung. Betul. Yeah, they assimilate fast. They pick up fast, and especially the Ada yang sampai tak nak balik Ada yang sampai tak nak balik Semenanjung. Ya, ramai yang kahwin orang sini. Betul. And I've got a lot of veterans yang sekarang ni Indian daripada Semenanjung who kahwin orang sini. They are Sarawakian now. We must stay in the Sarawak, for accommodating them. Ramai dia kahwin orang sini, dan anak dia pun dah Sarawakian. Of course they have to go through the process Ya. of Yalah. application. Ramai, memang ramai. Dan kata orang inilah antara pengorbanan yang mungkin orang Ghamisi dapat nanggar di sebalik seorang insan bergelar tentera. Benar. Pengorbanan yang sangat-sangat besar sebenarnya. Tanggungjawab yang digalas sangat besar. Sebab bukannya mudah untuk berlatih, bukannya mudah untuk dilatih, dan bukannya mudah untuk mengekalkan disiplinnya. Sehingga kata orang seperti Lieutenant General Bersara Datuk Sivan Mundau daripada tahun 79 lah Datuk sehinggalah 2019 bergelar seorang tentera. Yes. Satu perjalanan yang sangat-sangat panjang, berkhidmat di Semenanjung, di Sarawak bumi sendiri, berasal dari Kampung Pakit Seri Aman Sarawak, anak Iban pertama, bergelar Lieutenant General. Wow, Yes. satu journey yang sangat-sangat menarik Datuk. Tidak disangka. Tidak disangka. Betul. Tetapi dia bersyukur kena komitmen. Betul. Ataupun kerja dan berusaha sepanjang jalan. Yang paling Bukannya mudah. Yang paling saya suka Datuk, apabila Datuk ada cakap yang Datuk bila dah menyertai tentera, dapat lagi offer untuk menyambung pelajaran sebagai lawyer di Australia tak? Ya. Itu permulaan dia. Tapi Datuk masih memilih career sebagai seorang tentera. Betul. Macam Datuk sendiri macam ni, pembahagian masa Datuk dengan career, dengan family. That is one of the most difficult thing lah. Because kita sebagai tentera memang 24/7. To
I get complaint from my wife. I hope you listen to this one that I don't spend much time with the family. But I'm lucky because I got my wife who takes care of the family. Ya, memang tidak dinafikan masa tu memang agak terhad dengan family saya. So I was lucky that my wife the one who takes care of the family. Even kalau kita pergi operasi kadang-kadang 3 bulan pergi Tawau, pergi Lama. ni dan dekat hutan di Semenanjung kadang-kadang 3 bulan, kadang 1 bulan. You don't see the family. So at that time pun tak ada handphone. Betul. Ada handphone tu you got to tulis surat and all that, and then they send a letter untuk ni. Very little time. And the unfortunate thing is you cannot divide the time. Because my sebagai seorang commander atau sebagai seorang pegawai pemerintah, my family is the bigger family. Anak-anak buah ni, anak-anak buah yang 1,000 orang ni, AVTC ni di battalion, ataupun yang 3,000 orang ni, ataupun yang ni. So I have to spend a lot of time with them. Jadi kadang-kadang I must admit that times that I neglect the family. But there are ways where you boleh to make up for the time lah. Betul. So I can't really answer your question how I did it, but I survived. Betul. Tapi itulah sebenarnya jawapan sebenarnya Datuk adalah Datuk mempunyai seorang isteri yang sangat memahami. Betul. Itulah jawapannya. Itulah jawapannya. And then satu lagi, Datuk bukan sekadar menjaga keamanan negara, tapi family juga. Memanglah. Memang. Sangatlah besar tanggungjawab Betul. Datuk. Yeah, that's true. Betul. Jadi There's quite a big sacrifice there. betul, pengorbanan besar. Pengorbanan paling besar. I felt at times, sometimes my 2 boys, my anak there, they grew up without me noticing it. Ya, tengok-tengok sudah besar. Dah besar. Tengok-tengok dah boleh pakai kasut saya sudah. Aduh, itulah yang kata orang satu. Momen tertib sebenarnya. Yeah, again, that's why the family or wife of these soldiers, they play a very very important part dalam dia punya career sebagai seorang serdadu. Even apabila dia retire as a veteran, they still anak masih kecil lagi, so the wife still have to be the one to menjaga family dan sebagainya. Tapi itulah, kalau compare kehidupan Lieutenant General Bersara Datuk Siva Mundau dengan kita dua, Husna, momen yang ada pada Datuk Siva Mundau lebih banyak lagi lah. Momen indahnya, momen sedihnya mungkin barangkali. Kita tak setakat keluar event, nak berpisah dengan anak dengan semalam, berapa jam aja dah sedih. Betul. Dengan boyfriend sejam dah sedih. Apatah Datuk lagi 3 bulan di Tawau kan. Besar lah di tempat Datuk. Saya nak info dia, saya dapat video call pun saya dapat. Ya jangan kata nak FaceTime kan, nak video call kan, nak halo-halo. Rasanya macam perlu cari burung lah Datuk. Ya, okey. Jadi sebelum kita nak berakhir Datuk, masa mencemburui kita di Hadis Sarawak yang istimewa Datuk, mungkin kata-kata Datuk kepada penonton kita yang menonton orang Sarawak maupun orang luar Sarawak, mungkin ialah kata-kata kepada anak-anak muda yang ingin menyertai tentera. Betul. Ataupun yang Bangun ingin je. nak berjaya dalam hidup, mungkin ialah Datuk boleh kongsikan sepatah dua kata untuk Untuk menjaga negeri kita Sarawak, keamanan, harmoni kita supaya berkekalan sehingga bila-bila Datuk. Untuk orang Sarawak, kita sebagai orang Sarawak, okey, kita kena maju, maju terus maju, mansang terus mansang, Betul. segulai sejalai. Betul. Sebab kita di sekarang ni kita diambang that wave untuk maju, meningkat. Betul, itu saya setuju. And environment dia sangat-sangat sesuai. Jadi kita perlu maju dan masa yang sama kita perlu tolong-menolong, sokong di antara satu sama lain supaya kita dapat bertaraf seperti negara-negara lain. Betul. Okay. The environment now is very very superb. Betul. Untuk kita maju, kita ada kepimpinan yang amat sesuai, yang amat dynamic, yang amat futuristic, and therefore kita sebagai rakyat we have to be together and also follow the wave.
This what I hope to see lah. Yeah. Untuk kita semua, bukan untuk saya saja, tapi untuk everybody. We must take that opportunity. Untuk orang muda pula, Especially generasi the muda. future is in their hand, Yes. and they cannot be left behind. Betul. They have to be with the same standard, the same ni dengan belia-belia ataupun negara lain. We cannot left behind. Dulu memang kita pun terasa kebelakangan, tapi sekarang ni kita we have managed to catch up. In fact, we are more advanced. We are talking about Teknologi yang ada tu. everything solar lah, green energy Even lah. sekarang saya rasa Macam ni, ya. negeri lain menjadikan Sarawak sebagai contoh. Betul. Dan mereka belajar dengan Sarawak dah sekarang. Correct. Dulu kita selalu dengar Sarawak belajar dengan negeri, especially dekat Semenanjung. Yeah, that's why I said masa saya sekolah dulu, we are so far behind. Kita boleh nampak kita ni kebelakangan, jauh di belakang. And we are trying to catch up. But suddenly after so many years yang baru-baru ni, suddenly we are leading. Betul. Saya setuju. So this is something that that we need to maintain. This is something that we need to retain, and it's something that we need to push forward. Kita And you kena- cannot look behind. Betul. Betul. Yeah. Don't And look you back. can only do that if everybody works together. You can only do that if you keep improving ourselves. Yeah, in terms of technology, in terms of knowledge, and in terms of kita punya our mind, our attitude. Boleh kita boleh maju ke hadapan. So dalam kesimpulannya, sebagai anak Sarawak, kita jaga negeri kita. Dalam masa kita jaga, kita perlu juga terus maju ke depan. Dan kepada generasi baru, terus menyambung apa yang udah ada. Benar. Jangan apa dah ada yang diberi sekarang tu dipakai tapi si disambung. Kita terus Diabaikan. menyambung apa legasi yang ditinggalkan. Betul. Supaya Sarawak akan terus sentiasa maju di hadapan. Seperti yang kita biasa dengar, Sarawak maju makmur. Betul. Itu yang kita mahukan. Betul. Dan teruslah hidup di dalam keharmonian, kebersatuan di bawah satu panji. Yes. Iaitu Sarawak Bumi Kenyalang. Benar. Okey. Jadi bersempena dengan Hari Sarawak tu, Datuk, kita ucapkan selamat Hari Sarawak lagi. Saya lagi kepada Lieutenant General Besara Datuk Steven Mundau. Terima kasih ucapkan kerana sudi bersama dengan kita. Terima kasih. Selamat Hari Sarawak kepada semua. Yes. Yang lain, Terima maju, kasih. terus maju. Terus maju, terus makmur. Into Sarawak. Jaga Sarawak, into Sarawak. Into Sarawak. Tegulai sejarah. Sejalai. Dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Lieutenant General Besar Datuk Steven Mundau kerana Dah kongsikan. kata orang membanggakan Sarawak sebagai anak Iban pertama bergelar Lieutenant General, dan juga mengharumkan nama Sarawak dan menjaga keharmonian Sarawak dan Malaysia Betul. di sepanjang servis kita bergelar sebagai seorang tentera. Terima kasih Datuk. Terima kasih sama-sama. Okey, Kita jadi- sama-sama berjuang. Betul. Betul. Jadi sebelum kita nak menghabiskan kopi lok, kita ngopi lok lah Datuk. Boleh. Kopi Datuk pun dah Eh, dah setengah sebenarnya. setengah. Dia macam dia tadi dia Ada dengan yang kopi panas ke, lah. bang? Kita Yang akan ambil panas. Datuk. Kita jumpa lagi dalam Ngopi Lok episod yang seterusnya. Akan datang ya. Boleh panggil. Cat Stop Local.